Allah berfirman, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan Allah, maka kita kena buat subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah. Kita semua bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mahkamah telah membuat satu keputusan pada tarikh 12 Jun 2025 yang Arif Muhammad Jamil Hussein telah mendengar lagi sekali poin-poin daripada penggembela, poin hujahan daripada pendakwaan, dan telah mendapati walaupun dadah ganja dan 2 pistol tiruan itu tidak dipertikaikan dari segi dadah dan pistol, tetapi paling penting milikkan, kawalan, jagaan, pengetahuan telah gagal dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Selain daripada itu, mahkamah juga telah membuat keputusan di mana mahkamah telah menyatakan dengan jelas bahawa amat tidak selamat untuk memanggil Yusof Raute membela diri. Mahkamah juga dalam keputusannya telah menyatakan bukan sahaja tidak selamat, tetapi terlalu banyak kemungkinan-kemungkinan, terutamanya akses orang lain kepada kereta Yusof Raute pada waktu kejadian tersebut. Selain itu, mahkamah juga telah buat keputusan setakat ini bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan jangka waktu 9 jam antara 10.30 malam hingga 7.30 pagi semasa pihak polis melakukan serbuan dan intipan tersebut. Ingat, fakta kes 5 pagi terima panggilan, mereka sampai tempat kejadian 7.30. Keterangan 10.30 malam sehingga 7.30 itu 9 jam gagal dijawab oleh pihak pendakwaan. Pihak pegawai penyiasat juga gagal untuk menyiasat dengan jelas penama-penama yang telah diberikan oleh Yusof Raute dalam pembelaannya, dalam keterangannya, dalam percakapannya, termasuk nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini mahkamah buat keputusan kes tidak kukuh, Yusof Raute bebas dan lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu tekankan satu konsep yang penting dalam negara kita. Apa konsepnya? Undang-undang itu jauh lebih tinggi daripada sesiapa. Dan kita mesti menghormati sistem kehakiman negara. Mahkamah lagi sekali membuktikan mahkamah adalah benteng kepada rakyat. Betul. Hari ini telah membuktikan langsung tidak mencukupi untuk memanggil Yusof Raute membela diri. Kita mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan bukan sahaja kepada pihak yang Arif Hakim yang telah membuat keputusan, yang telah memberikan ruang yang secukupnya kepada semua pihak, tak kisah pembelaan ataupun pendakwaan. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai daripada pihak pendakwaan yang telah pada kami sekurang-kurangnya melakukan kerja dengan profesional. Akhir sekali, yang paling penting, ada laporan polis yang telah pun dibuat oleh Yusof Raute pada 12 September 2024. Pada mula-mula Yusof Raute dibawa ke mahkamah, kita dah pun pohon supaya pihak polis melakukan siasatan dengan sedalam-dalamnya dakwaan, alegasi yang ditimbulkan oleh Yusof Raute dalam laporan polis tersebut. Persoalan sini saya lontarkan kembali kepada Ketua Polis Negara. Di manakah siasatan tersebut sekarang?
Dan apakah status siasatan tersebut sekarang? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador telah dipanggil untuk dirakam percakapan mereka? Kalau tidak, kepada Tan Sri IGP beri jawapan secara bertulis kepada rakyat Malaysia. Datuk Seri Taqiyuddin akan bercakap sedikit, kemudian Yusof akan bercakap sebentar saja, dan kemudian kita akan ambil soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya menggunakan segala keterangan ataupun kenyataan yang dibuat oleh sahabat saya yang terpelajar, saudara Rafiq, mengenai kes ini. Terjelas bahawa kes ini di peringkat pendakwaan pun mahkamah mendapati pendakwa gagal membuktikan satu prima facie kes. Itu dah disebut tadi. Saya nak sebut satu perkara. Kes yang melibatkan saudara Muhammad Yusof Rawta bukan saja dibahaskan di dalam mahkamah dan juga di dalam masyarakat, tetapi juga di peringkat paling awal. Beliau ditangkap pada bulan 9 2024, telah dibangkitkan di dalam Dewan Rakyat. Perkara yang dibangkitkan oleh ahli parlimen kita ialah tuduhan yang terbukti tidak berasas, boleh menyebabkan seorang rakyat Malaysia ditahan daripada bulan 9 tahun 2024 sehingga bulan 6 2025, hampir setahun tanpa apa-apa asas sekalipun. Jadi oleh sebab itulah kita mendesak pihak berkuasa, terutamanya pihak penguatkuasa polis dan sebagainya, supaya sesuatu kes yang disiasat oleh mereka disiasat dengan profesional. Pegawai-pegawai polis perlu menyiasat dengan profesional. Kalau tidak ada kes, dikatakan tidak ada kes. Jangan datang ke mahkamah, mereka bersetuju dengan kita bila kita cadangkan bahawa kes ini tidak ada asas, tidak ada basis. Mereka bersetuju sebahagian besarnya, dan kita melihat benda-benda yang sepatutnya. Ini spesifik sikit. Yusof Rawta masa ditangkap tidak ada IC kepada beliau. Bila diminta oleh pegawai polis yang menyerbu, yang menangkap, mana IC? Dalam kereta. Adakah menasabah seorang yang menyelundup dadah, menyelundup pistol boleh tinggal IC dia dalam kereta itu? Betul. Menasabah kita tak? Itu adalah satu benda yang paling tidak logik dalam dunia. Itu salah satu benda yang kita bangkitkan dalam mahkamah. Dan alhamdulillah mahkamah mempercayai dari segi kebolehpercayaan kita, pihak pembela, terhadap pemeriksaan balas kita ke atas saksi-saksi pendakwa. Itulah keputusannya. Alhamdulillah ini adalah kemenangan kita semua, rakyat. Saya minta sedikit saja untuk Yusof Rawta dan kemudian kita akan jawab soalan. Saya minta semua bersabar. 9 bulan 10 hari Yusof Rawta tak pernah lihat dan bebas seperti ini. Betul. Bagi dia ruang sedikit. Baik. Ya. Boleh? Boleh. Assalamualaikum. Tambah sekali syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana jaga saya selama ini. Keduanya, saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang doakan untuk saya, untuk yang memberi sokongan, yang hadir, juga meluahkan sokongan kepada peguam saya, kepada keluarga saya, dan saya rasa kemenangan hari ini adalah untuk semua rakyat Malaysia.